ومن سيئات أعمالنا تحية طيبة وبركة من عند الله أما بعد. Terima kasih kepada Fahmi dan Alia selaku pengacara majlis pada hari ini. Yang berhormat Senator Puan Marhamah binti Rosli, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haiwal Agama. Yang berbahagia Datuk Syed Kamaruzzaman bin Syed Kabir, Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Yang berbahagia Datuk Muhammad Nizam Haji Yahya, Ketua Pegawai Eksekutif Mawib. Yang berusaha Tuan Haji Hanifuddin bin Ruslan, Pengarah Jawi, Ketua-Ketua Jabatan, Pegawai-Pegawai Kanan Jabatan di Agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri-Negeri, Dif Kehormat, Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, penerima anugerah Ma'al Hijrah peringkat wilayah persekutuan, rakan-rakan media, rakan-rakan strategik, tuan-tuan dan puan-puan, dan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmat dan izinnya kita dapat berhimpun dalam dewan yang serba indah ini. Alhamdulillah bagi meraihkan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat wilayah persekutuan tahun 1448 Hijri. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Dif Kehormat dan para tetamu jemputan, barisan urus dia, rakan-rakan media dan seterusnya hadirin dan hadirat yang sudi hadir bagi memeriahkan dan meraihkan majlis pada hari ini. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah dan syabas kepada, kita berikan tepukan gemuruh kepada Jawi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan selaku Sekretariat Induk bersama-sama rakan strategik Jawi yang lain yang sentiasa memberi komitmen dalam usaha untuk memartabatkan syiar Islam serta memastikan agama Islam terus subur dan mekar di bumi Malaysia. Hadirin dan hadirat dirahmati Allah sekalian, jika kita imbau lebih 40 tahun yang lalu, sekitar pada tahun 1979, pada waktu itu dunia telah pun dijanjikan dengan kebangkitan Islam abad ke-15. Kerana pada tahun 1980, kita baru-baru masuk ke era abad ke-15 Hijri pada waktu itu. Dan pada waktu itu, sekiranya yang sudah lahir, yang sudah dewasa, sudah pasti kita masih mengingati bahawa pelbagai cogan, moto, slogan yang mengatakan bahawa Islam akan kembali menyinar pada abad ke-15 Hijri. Dan kebetulan pada waktu itu, dunia baru sahaja menyaksikan kebangkitan Islam di Iran menerusi revolusi Iran pada 1979. Namun, setelah 48 tahun, 1448 Hijri, adakah kita dapat melihat kebangkitan Islam seperti mana yang diwawarkan, seperti mana yang dihebohkan pada 1980 itu? Pada tahun ini 1448 Hijri, hampir 50 tahun kita sudah melalui dekad abad ke-15, abad ke-15 Hijri ini, dunia Islam masih berada di tangga-tangga yang belum membanggakan. Dari sudut ekonominya masih lagi terkebelakang, dari sudut pendidikan, dari sudut teknologi, dari sudut kesihatan, dari sudut lain kita masih perlu melakukan sebaiknya. Malahan pada hari ini kita lihat negara Islam masih lagi mendepani krisis, konflik dan juga halangan-halangan tertentu di seluruh dunia. Ini bermakna kita perlu melakukan sesuatu, kita perlu mengambil ibrah hijrah. Setiap tahun kita menyambut sambutan Ma'al Hijrah Muharram, kita perlu mengambil ibrah bagaimanakah untuk kita melakukan perubahan islah sedayanya dan dalam masa yang sama kita dapat benar-benar mengisi kelompongan yang ada pada abad ke-15 Hijrah. Moga-moga kita boleh mengubah realiti yang ada pada hari ini di masa depan kepada realiti yang lebih gemilang, di mana Islam, di mana negara-negara Islam, khususnya negara kita,
akan menjadi peneraju kepada kebangkitan Islam yang bermula di Nusantara yang akan disebarluaskan di dunia ini, insya-Allah. Hadirin dan hadirat dirahmati Allah sekalian, kalau masih ingat lagi, pada Ramadan yang lalu, kita telah melalui tarbiyah madrasah Ramadan. Madrasah tarbiyah rohaniyah yang didasari oleh semangat tajrid an-nafs, iaitu membebaskan diri daripada menjadi hamba kepada nikmat-nikmat dunia. Dan juga tahzib al-akhlaq, iaitu pemupukan nilai akhlak yang mulia dan murni. Kemudian datang pula bulan Zulhijjah, datang pula bulan Zulkaidah, iaitu dengan tarbiyah pengorbanan, kesabaran, istiqamah dan kemuncak ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Madrasah Ramadan memupuk kita dengan akhlak rohani, kemudian datangnya musim haji, iaitu bulan pengorbanan. Aidul Adha yang menguji setelah kita melalui madrasah Ramadan, kita masuk ke madrasah pengorbanan. Lalu kita menghayati pengorbanan. Dan akhirnya kita kembali kepada Muharram yang menjadi detik kepada permulaan tahun baru, iaitu kita akan lahir dengan semangat baru, kita akan lahir dengan suci hati, kita akan lahirnya manusia yang telah melalui madrasah Ramadan dan juga madrasah pengorbanan, insya-Allah ma'al hijrah yang akan kita lalui pada tahun ini akan lebih berkati, akan lebih produktif. Ma'al hijrah bahawa perubahan yang besar sentiasa bermula dengan langkah yang kecil tetapi berterusan ataupun istiqamah. Hijrah Rasulullah SAW bukan sekadar perpindahan dari Makkah ke Madinah, bahkan titik permulaan kepada pembinaan sebuah masyarakat yang berilmu, berakhlak dan berperadaban. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, baru-baru ini pada 1 Muharram kita telah meraihkan 2 orang tokoh pemikir yang hebat, yang amat berjasa bersempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan, iaitu Profesor Emeritus Dato' Dr. Asman Bakar dan Fadilatul Syekh Dr. Ahmad Ar-Raisuni sebagai tokoh Ma'al Hijrah kebangsaan dan tokoh Ma'al Hijrah peringkat antarabangsa. Keilmuan, ketokohan dan sumbangan kedua-dua tokoh ini bukan sahaja dihormati, diiktiraf di peringkat negara, tetapi juga di peringkat antarabangsa dan di peringkat global. Oleh itu, saya bersama dengan hal ehwal agama, agensi-agensinya, kita memikirkan sudah sampai masanya. Kita bukan hanya menobatkan, kita bukan hanya mengisytiharkan tokoh-tokoh Ma'al Hijrah, kemudian habis begitu sahaja. Kita memikirkan bagaimana tokoh-tokoh hebat ini, bagaimana persumbangan mereka, pengalaman mereka, penulisan mereka itu perlu diarus perdanakan, perlu dirakyatkan, perlu dikongsikan kepada bukan sahaja rakyat di negara kita, tetapi juga di peringkat antarabangsa. Oleh itu, kita telah mulakan salah satu inisiatif iaitu syarahan perdana tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan dan antarabangsa yang alhamdulillah dihadiri ratusan, mungkin ribuan pada hari itu. Oleh itu, kita juga ingin mengajak kepada peringkat wilayah persekutuan untuk kita mengarus perdanakan pemikiran-pemikiran tokoh Ma'al Hijrah wilayah persekutuan. Kerana kita ambil maklum bagaimana sumbangan tokoh-tokoh yang dipilih ini, yang mengabadikan, yang mendedikasikan seluruh jiwa mereka untuk ummah, untuk masyarakat, mereka melakukan sebaiknya dan pemikiran mereka, pengalaman mereka mesti kita dokumenkan dan mesti kita rakyatkan supaya semua boleh menginspirasi, boleh menyontohi dan juga boleh meneladani tokoh-tokoh kita. Sudah pasti, sudah berapa tahun kita mengiktiraf tokoh-tokoh. Sudah puluhan tahun, sudah puluhan tokoh-tokoh yang hebat. Tetapi kita tidak tahu pemikiran mereka. Kita tidak tahu buku mereka. Kita tidak tahu apakah sumbangan mereka.
Kali ini saya ingin mengajak kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi untuk kita memulakan siri syarahan perdana tokoh Ma'al Hijrah Wilayah Persekutuan dan boleh kita dokumenkan supaya ianya boleh menjadi rujukan dan panduan kepada masyarakat dan seterusnya menginspirasi anak-anak muda kita. InsyaAllah. Boleh Mawib? Jawi? InsyaAllah. Apa yang kita inginkan, kita bukan hanya mengiktiraf mereka, habis begitu sahaja. Kita ingin meneliti apakah pemikiran mereka, bagaimanakah mereka menyumbang, apakah bentuk fikrah, siapakah yang menjadi mentor yang menginspirasikan mereka, bagaimanakah keluarga mereka membentuk bi'ah suasana, bagaimanakah masyarakat melihat sumbangan mereka supaya kita dapat meneladani keseluruhan tokoh-tokoh ini. Kerana dalam waktu ini kita lihat kita memang ramai selebriti. Begitu kebanjiran selebriti. Tetapi kita kemarau tokoh. Kita kemarau tauladan. Jadi Alhamdulillah hari ini kita ada tokoh-tokoh yang luar biasa. Tokoh-tokoh yang menyumbang, mengabadikan hidupnya kepada orang lain, kepada ummah. Dan kita ingin mengetahui apakah yang menginspirasi mereka. Siapakah yang mendidik dan membimbing mereka. Bagaimanakah mereka membesar dan membentuk pemikiran yang sebegitu hebat. Inilah yang ingin kita lakukan. Moga-moga usaha ini dapat kita laksanakan sebaiknya. InsyaAllah ianya akan menjadi tauladan dan role model kepada kita semua, khususnya kepada anak-anak muda yang ada di dalam dewan ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan ini, izinkan saya merakamkan sekali lagi setinggi penghargaan dan ucapan tahniah kepada jawatan kuasa penganjur Majlis Sambutan Ma'al Hijrah peringkat wilayah persekutuan serta seluruh pihak. Kita berikan tepukan gemuruh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sesungguhnya komitmen dan kerjasama yang diberikan amat besar maknanya dalam menyemarakkan syiar Islam dan memperkukuh penghayatan hijrah dalam kalangan masyarakat. Kepada para tokoh yang bakal menerima anugerah Ma'al Hijrah pada hari ini, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah atas segala jasa pengorbanan dan sumbangan yang telah dicurahkan. Semoga pengiktirafan ini menjadi pemangkin untuk terus berbakti dengan penuh iltizam dalam memartabatkan agama, menyantuni masyarakat, serta menyumbang kepada kemajuan bangsa dan negara. Sebelum menutup bicara, izinkan saya menyampaikan dua rangkap pantun. Pucuk pauh di tepi perigi, tempat berteduh anak kedidi. Marilah hijrah memperbaiki diri, menyemai takwa dalam sanubari. Jika cabaran datang menguji, usah rasa gundah gelana. Kenalah hijrah Rasul yang suci. La tahzan, innallaha ma'ana. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah peringkat wilayah persekutuan tahun 1448 Hijri, 226 Masihi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.